FAM dan 7 pemain terbabit dikenakan hukuman berat oleh FIFA atas dakwaan mengemukakan dokumen palsu untuk status naturalisasi mereka. Apabila ditanya tentang perkara tersebut, Windsor memaklumkan AFC akan menunggu terlebih dahulu keputusan Tribunal Bola Sepak FIFA sebelum membuat keputusan. Badan induk itu akan membuat keputusan secepat mungkin dengan mengambil kira aksi kelayakan seterusnya menentang Laos pada Oktober ini. AFC akan buat keputusan secepat mungkin sebab kita ada perlawanan pada bulan Oktober. Perlawanan Piala Asia kan aksi menentang Laos. Jadi, kita rasa mereka, Tribunal Bola Sepak FIFA, akan buat keputusan ini sebelum perlawanan menentang Laos. Kita harap lagi cepat keputusan, lebih baik untuk semua agar kita dapat bersedialah, katanya kepada wartawan Astro Arena, Faisal Bazari. FAM dan 7 pemain tersebut diberi tempoh 10 hari untuk merayu keputusan berkenaan kepada tribunal.